Ramai orang cakap beli emas ni rugi. Sebenarnya yang rugi tu sebab beli emas tanpa ilmu. Sebab itu ilmu sangat penting dalam pelaburan emas. Dengan ilmu lah tuan-puan tahu nak beli emas yang macam mana, nak beli emas dengan siapa atau syarikat mana, bila waktu sesuai nak beli dan macam mana cara nak jual balik. Contohnya, kalau tuan-puan ada ilmu tentang emas, tuan-puan akan pilih emas yang betul. Bila nak jual nanti pun, tuan-puan tahu tempat terbaik untuk jual untuk dapatkan harga yang maksimum. Tapi kalau tak ada ilmu, ramai yang tersilap beli emas yang tak sesuai. Dah beli, tak tahu pula nak jual kat mana. Akhirnya rugi sebab tersalah langkah. Dengan ilmu juga, tuan-puan tahu apa nak buat bila harga emas naik atau turun. Bagi penyimpan emas yang dah ada ilmu, bila harga naik, mereka happy sebab nilai simpanan mereka semakin tinggi. Bila harga turun pun mereka happy sebab waktu itulah mereka tambah gram dan rendahkan harga purata. Tapi kalau tak ada ilmu, harga naik risau, harga turun lagi risau, tak tahu nak buat apa. Lama-lama emas tu jadi beban, bukan lagi pelindung nilai. Sebab tu penting sangat beli emas dengan ilmu. Baru tahu nak beli emas yang mana, bila nak beli, apa nak buat bila harga turun naik dan di mana nak jual balik dengan untung. Semoga bermanfaat. If you learn something, please comment.